Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Iqbal Hussein bin Rosli. Saya ingin menjemput dan mengajak semua ibu bapa dan penjaga untuk menyumbang ke dana PIBG SK Subang Bestari. Bagi saya, dana PIBG SK Subang Bestari amat memberi impak yang sangat tinggi dan memberi manfaat kepada semua murid. Dana PIBG telah digunakan untuk keselamatan anak-anak kita melalui pihak rela yang diberi tugas untuk menjaga keselamatan ketika anak kita hadir ke sekolah dan pulang dari sekolah. Dana PIBG juga digunakan untuk memberi manfaat kepada anak-anak kita yang bertanding di peringkat sukan, sama ada kurikulum, akademik atau pertandingan-pertandingan lain. Dana digunakan untuk mencungkil bakat anak-anak kita dan memberi mereka peluang untuk bertanding di peringkat yang lebih tinggi. Selain daripada itu, dana juga digunakan untuk penambahbaikan infrastruktur, memberi keselesaan kepada anak-anak kita. Dengan itu, saya mengharap dan menyeru seluruh masyarakat SK Subang Bestari, ibu bapa dan para penjaga untuk sama-sama menyumbang ke dana PIBG. Semoga sumbangan kita yang kecil memberi impak dan manfaat berpanjangan kepada anak-anak kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hamizah Hamzah, Juru Audit Ibu Bapa bagi Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Subang Bestari sesi 2025-26. Ingin saya berkongsi dengan ibu bapa yang sering mempertikaikan mengapa PIBG tidak mendapatkan dana dan sumbangan luar bagi menampung kos-kos yang diperlukan oleh sekolah. Berdasarkan garis panduan dari Kementerian Pendidikan Malaysia serta amalan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan Sekolah, saya petik ringkasan kenyataan rasmi dan punca kuasa yang sering dirujuk mengenai sumbangan PIBG, di mana KPM telah menetapkan garis panduan melalui Surat Perkeliling Iktisas SPI bilangan 11/1989 dan SPI bilangan 4/2011 yang menyatakan bahawa PIBG dibenarkan memungut sumbangan daripada ahli. Berikut adalah petikan Surat Perkeliling Iktisas tersebut. Peruntukan kerajaan biasanya dihaskan untuk item-item PDP yang spesifik. Oleh itu, sumbangan PIBG sangat diperlukan untuk membiayai aktiviti luar bilik darjah, program motivasi dan penyelenggaraan kecil kecemasan demi keselesaan murid. Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama berazam untuk menjalankan peranan kita sebagai ibu bapa dengan menjelaskan sumbangan PIBG bagi menampung kos-kos yang diperlukan untuk kecemerlangan sekolah dan kemenjadian anak-anak SK Subang Bestari. Jangan lupa ya kawan-kawan, jom kita sama-sama menyumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Haji Ikhwan, NYDP Sekolah Kebangsaan Subang Bestari. Suka saya untuk berkongsi satu hadis tentang kepentingan menyumbang, membelanjakan harta demi ilmu serta kebajikan sesama manusia. Apabila ibu bapa membayar yuran PIBG untuk memudahkan urusan sekolah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Ini bertepatan dengan satu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, dan sesiapa yang memudahkan orang lain yang berada di dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. InsyaAllah.